Kalau tuan-tuan dan puan, kita biasa dengar pernyataan lah yang kata kenapa kes-kes di mahkamah syariah ni banyak sangat lewat kelewatan berlaku, penangguhan kes-kes dan sebagainya. Yang pertama saya nak nasihat lah. Saya ingat kalau kita rujuk pada Al-Quran, Allah SWT sebut wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jadi Allah SWT tegur kita, Allah SWT jangan disebabkan kamu rasa marah, rasa tak puas hati dengan orang lain sehingga kamu tidak mampu untuk bersifat adil. Jadi Allah kata i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berlaku adillah sebab keadilan itu lebih hampir kepada ketakwaan. Okey tuan-tuan, kenapa saya baca ayat tadi ni? Dalam Islam, kenapa Allah SWT ajar supaya bila mana pasangan suami isteri bila nak bercerai, Allah SWT ajar supaya bercerai dengan cara yang baik. Imsakum bima'rufin au tasrihum biihsan. Kamu suami pegang isteri itu dengan cara yang baik. Maksudnya Allah letakkan tanggungjawab pada seorang suami untuk menjaga isteri dan anak-anak mereka dengan cara yang baik. Maksudnya situ suami tadi tu dia kena laksanakan tanggungjawab dia, memberikan nafkah, kasih sayang dan sebagainya. So banyak ada tanggungjawab seorang suami. Begitu juga isteri ada tanggungjawab dia yang telah ditetapkan dalam agama. Jadi setiap seorang suami dan isteri tadi tu galakkan ataupun disuruh dalam Islam untuk melaksanakan tanggungjawab masing-masing. Sebab kita nak dapatkan keluarga yang ada sakinah, kasih sayang, ketenangan, mawaddah, kasih sayang dan juga rahmat. Okey? Dan bila mana suami tadi tu dan pasangan tadi tak mampu lagi untuk hidup sebagai pasangan suami isteri, dan Islam benar cari jalan untuk bercerai. Tapi perceraian tu hendaklah dijalankan dengan cara yang baik. Itu sebut tu dalam Al-Quran sebut au tasrihum biihsan. Kalau nak bercerai pun bercerai dengan cara yang baik. Bagaimana mereka tu bernikah, macam tu dah juga ketika mana mereka ni nak bercerai. Itu ideal, itu yang Islam ajar. Tetapi hakikatnya yang berlaku, dan saya tengok yang berlaku di mahkamah-mahkamah syariah, kadang-kadang dan kebanyakan masa perceraian tu dia tidak berlaku secara makruf. Berlaku perseteruan, berlaku rasa dendam, marah. Suami isteri yang bercerai ada perasaan dendam dan juga marah tadi tu. So bila mana berlaku perceraian tu berlaku dalam keadaan penuh rasa dendam, marah dan sebagainya, maka apa yang berlaku di sana, kadang-kadang suami ataupun isteri, kebanyakan pengalaman saya banyak suami lah yang menggunakan proses di mahkamah ini untuk meneruskan usaha menzalimi dan menyusahkan pasangan dia. Dengan cara macam mana? Dengan cara macam inilah saya sebut tadi tu, sengaja tak nak datang ke mahkamah. Bila mana mahkamah panggil, dia akan buat keputusan untuk tidak menghormati keputusan mahkamah, dan dia tidak datang pada mahkamah. Sebab apa dia tak nak datang tu? Sebab dia rasa nanti mahkamah akan tangguh kes tadi tu. Kalau tangguh masa yang lain tu, dia tahu bekas isteri dia tu ataupun isteri dia datang ke mahkamah untuk nak bercerai dengan cara yang baik, dia tak datang ke mahkamah. So dengan cara tu berlakulah
penangguhan kes tadi tu. Okey Zal. Yang ni yang saya nak sebut, maknanya saya nak sebut pada tuan-tuan dan puan dan semua yang terlibat di mahkamah, dan berdasarkan ayat yang saya baca tadi tu, jangan sekali-kali kita menggunakan sistem institusi kehakiman tadi tu untuk meneruskan penderaan dan dendam kita kepada pasangan kita. Menggunakan proses mahkamah tadi tu untuk terus menyakiti dan mendera. Kalau kata suami tu atau bekas suami tu mendera isteri dia dengan cara dia tidak memberikan kerjasama untuk hadir ke mahkamah. Itu peringatan saya yang pertama kan. Tak habis lagi. Jadi maksudnya tuan-tuan, persoalan dia sekarang, bila mana suami contoh tadi, dia ambil keputusan, mahkamah dah tetapkan tarikh, katakan 23 hari bulan Oktober, dia kena datang ke mahkamah. Kemudian dia tak datang. Kemudian okey tak apa, mahkamah ni kali pertama sebutan, mahkamah tangguh kan, katakan 20 hari bulan November. Okey? Untuk dia datang kali kedua. Tiba-tiba dia tak datang ke mahkamah. Kemudian tangguhlah lagi 20 hari bulan Disember. Tangguhlah balik sampai tahun depan. Okey? So, jadi berlaku penangguhan disebabkan ketidakhadiran suami tadi tu. Ini yang saya sebutkan tadi. Sengaja tidak hadir ke mahkamah dengan tujuan untuk melewat-lewat, dengan tujuan untuk menzalimi, menggantung. Sebab isteri tadi tu dia datang ke mahkamah. Dia mohon cerai lah, dia mohon nafkah lah, dia mohon nak jaga anak-anak lah. Tapi yang pihak yang satu lagi tu tak datang, mahkamah akan buat tangguhan. Persoalannya tuan-tuan dan puan, okey, adakah mahkamah tidak boleh buat sesuatu kalau pihak yang satu lagi tu tidak hadir ke mahkamah? Okey, jawapan saya beritahu tak. Okey, maknanya ada dalam peruntukan dalam undang-undang yang membenarkan isteri tadi tu untuk mohon pada mahkamah bagi mempercepatkan kes tadi. Apa cara dia? Contohnya, okey, di bawah Seksyen 51. Okey, bukan yang undang-undang kita baca ni, yang lagi satu yang kita tak baca lagi. Seksyen 51 ni San, dia memberikan kuasa kepada mahkamah untuk mengeluarkan satu perintah menangkap suami ataupun itu yang tidak hadir ke mahkamah. Jadi kalau katakan isteri itu filekan permohonan nafkah, dia filekan permohonan hak jagaan anak, dia filekan permohonan cerai, panggil suami lagi satu tu, mahkamah keluarkan saman untuk suami itu hadir pada 23 bulan Oktober, dia tak hadir, jadi dia boleh mohon pada mahkamah sehingga pada 20 November nanti kalau dia tak hadir juga mahkamah akan keluarkan waran tangkap. Jadi maknanya mahkamah boleh keluarkan melalui permohonan isteri tadi satu waran untuk menangkap suami tadi tu supaya dia hadir ke mahkamah. Okey. Okey, kemudian apa alternatif lain selain daripada waran tangkap tadi? Mahkamah boleh contohnya, okey, bila mana suami tadi tu tidak hadir ke mahkamah untuk meneruskan perbicaraan di bawah Seksyen 121 Akta ataupun Enactment Tata Cara Mal, mahkamah boleh meneruskan perbicaraan sebelah pihak. Maknanya suami tadi tak hadir, isteri saja yang hadir, isteri akan panggil saksi-saksi dia tanpa kehadiran bekas suami dia, kemudian isteri tadi tu akan diminta oleh mahkamah untuk melakukan satu sumpah, disebut sebagai sumpah istizhar, dalam keadaan suami dia tak hadir, dan mahkamah akan buat keputusan tanpa kehadiran suami dia. Tu dalam berapa lama tempoh penangguhan tu yang mahkamah boleh minta sebelah pihak je? Tak dia bila katakan 23 Oktober tu, mahkamah dapati yang suami tadi tu dah terima saman. Dia proses dia macam mana? Isteri filekan saman. Mahkamah akan serahkan saman tu pada suami. Okey, bila suami tadi tu dia terima saman tersebut, dia akan turunkan tanda tangan. Ataupun kalau dia tak nak turunkan tanda tangan, kan cukup saman tadi tu dibawa balik ke mahkamah. Okey, orang dipanggil bailiff mahkamah dia akan laporkan pada hakim yang dia dah serahkan.
sama ada suami tadi tu dia nak turunkan tanda tangan penerimaan ataupun tak, itu tak jadi masalah. Yang penting belief yang sampaikan samaan tu dia dah beritahu pada hakim, file affidavit yang dia dah serahkan samaan tersebut. Maknanya di pihak mahkamah dah ada bukti bahawa suami tadi tu dah terima samaan tadi. So bila mana mahkamah dah berpuas hati samaan tadi tu telah diterima oleh suami tadi, kemudian dia tak hadir ke mahkamah sebab masa surat samaan tu dia dah beritahu situ bila tarikh dan mahkamah mana yang dia perlu hadir. Okey? So bila mana benda tu dah sampai kepada pengetahuan mahkamah, isteri tadi tu sama ada dia kalau dia tak ada peguam, dia kena cakaplah pada hakim tadi. Yang ni kenapa kita baca? Saya dah sebut dah banyak kali. Kenapa saya ajar benda ni semua? Supaya kita ada ilmu dan kita boleh bertindak. Kalau kita tak ada ilmu, kita tak tahu macam mana, kan? Dan kalau katakan peguam pun, kalau peguam tak mainkan peranan, sebab tu saya sebut peruntukan tu ada. Jadi bila mana telah terbukti bahawa suami tadi tu dah terima samaan tersebut, jadi dua yang saya ajar tadi tu, yang saya sebut tadi, dengan peruntukan dia, Seksyen 51. Jadi dia kata, okey, Ya Arif, mandangkan suami saya ni telah terima samaan tersebut, ni bukti dia, saya mohon pada Yang Arif untuk mengeluarkan satu waran tangkap. So mahkamah akan keluarkan waran tangkap. So suami tadi tu untuk hadir dalam naksu. Okey? Kalau tak waran tangkap tu keluar, dan Seksyen 121 tu, dia boleh beritahu pada mahkamah dah ada bukti yang suami tu dah terima samaan, dia tak hadir ke mahkamah. Yang Arif, saya mohon untuk kes ni terus dibicarakan di bawah Seksyen 121 tanpa kehadiran pihak suami saya. Boleh terus. Jadi tak ada timbul lah isu kes tu akan tangguh sebab nak menunggu suami tu hadir ke mahkamah.